Kau perasan tak? Semua orang cakap pasal reformasi. Tapi kalau pegawai tak berubah, reformasi pun tak ke mana. Betul. Ramai pergi kursus, tapi balik buat benda sama. Yang paling legend Fair, saya dah lama kerja, saya tahu semua. Padahal dunia dah berubah, teknologi berubah. Kalau kemahiran kita sama macam 10 tahun lepas, macam mana nak bagi rakyat keyakinan? Kita selalu salahkan sistem. Padahal kadang-kadang yang kurang kemahuan kita untuk berkembang. Hari ini ada 151 kursus AI, kursus digital, kursus komunikasi, semua free. Pilihan ada, tapi usaha itu atas diri sendiri. Kau tahu apa yang rakyat nampak? Bila pegawai lambat buat keputusan, bila komunikasi tak jelas, bila kita sendiri tak ikuti perkembangan semasa. Kompetensi itu tak boleh sorok, kan? Tak boleh. Sebab setiap interaksi, rakyat menilai. So, kita nak kekal macam dulu atau sebaliknya? Tepuk dada, tanya selera. Jom belajar satu benda baru hari ni. Jom upgrade sama-sama.